Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ni nak tahu apa cerita? Tunggu hari ni 31 hari bulan 7. Ada event. Kita nak pergi ni sebelah ni. Kita support. Sekarang kita kat kedai Ibu Jannah. Kita makan dulu. Makan pagi jam pukul 8 suku. Sekejap lagi kita nak gerak lah. Sambil tunggu kawan-kawan lagi. Tak ramai tapi ada. Dalam 10-11 orang kot. Ada yang tunggu kat RNR Kundang. Nanti kita jumpa dia orang kat sana. A few moments later. Okey, kita isi minyak kat Caltex Bukit Rotan ni kejap. Sementara tunggu kawan lagi seorang tak sampai lagi Kang Faiz. 12 seconds later. Okey, ni Kang dah sampai lah. Tu dia. Alhamdulillah. Pukul 9. Okey, jom kita gerak. RNR Kundang. RB kat RNR Kundang. Okey, jom. A few minutes later. Kita dah sampai RNR Kundang. Pukul 9 suku. Kita lepak kat sini dulu. Masalah pertama. Teng. Ni berkelah putus ni. Dia keluar jugalah. RNR Kundang kejap. Lepas tu kita pergi kedai. Buang yang kali pek bawah je. Tak, yang kecil tu. Yang kecil ikut ya. Boleh Cah, pentir dia duduk atas tank kan. One eternity later. Kita dah sampai mana ni Kang? RNR Bentong. Betul. RNR Bentong. Lek lu. Suasana. Okey, kita nak gerak. Okey Kang Okey. Macam ninja. Okey, nak gerak Alright, kita bukan kari macam Don lah. Parah tu. Okey. Ini belum sampai Temelloh lagi ni. Lagi sikit je nak sampai Temelloh. Jam. Satu motor dah naik podium. Tu dia. Jauh ni. Motor ni nak berasi. Jom. Okay, dah sampai Temelloh, arena Temelloh. Isi minyak. Rehat sekejap, makan. Relax dulu. Ni dia ambil gambar cakap saya punca. Sekarang ni 5 orang cakap dia punca. Betul lah tu. Betul. Lepas ni kita nak gerak pergi area Gambang. Ramai macam tak banyak motor hari ni. Tenang isi minyak. Tahu kilometer berapa? Pertengahan nak sampai Gambang. Jam panas. Suzuki Panther Apek punya. Okey Pek ya? Okey. Kental pasti sampai. Lucu. Itulah dua marah tadi. Jangan ikut nafsu. Starting kan ni. Awak bagi starting. Pertama podium nombor 1. Mana orangnya? Ni dia. Seterusnya Benjen. Itu yang order dia. Senyum sikit Menekan-nekan. Okey, dah settle. Nanti kita sampai ke Gambang, kita prepare. Jom kita ambilkan sampai Gambang. A few moments later. Alhamdulillah pukul 3 kat Gambang. Dah makan, dah solat, isi minyak. Ni berehat. 2 lebih tadi dah sampai. Ni dah 3.40. Rehat lagi. Not. A few minutes later. Sampai arena Terasing. Shell. Aduh. Tunggu yang lain. Lepas ni nak gerak terus. Isi minyak, lepas tu terus gerak. Sekarang ni kita nak pergi apa?
Macam aku besi, ya? Aku bawa telefon Helmi ke apa ni. Aku tunjuk telefon dia. Bagi tahu ya, Roger. Alhamdulillah dah sampai hentian sebelah apa? Bukit Besi. Bukit sebelah Bukit Besi. Pukul 6 di Bukit Besi. Gerak tadi pukul 9. Kita menunggu tong minyak kan Ya, betul. Ya, betul. Bala nak berhenti ke hentian mana tadi Ajil Paka. Paka. Ui, ramai. Aduh. Ini lagi seorang. Kau jadi badut lah cerita ni. Orang dah cakap Bukit Besi. Dia pergi ke sana kak. Lepas tu motor mati. Sampai hidup. Motor aku tak boleh laju. Motor mati. Belum. Acut. Boy, turun jap. Ambil Abang ajar boy panggil tak naik podium. Ni, kalau tak naik podium panggil kita boy ni. Cepat. Di motor dia orang. Boleh sekuk kepala Boleh tekuk ke mana? Macam-macam. Bang, ini besar nak buat apa bang? Betul. Dah. Beratur. Nampak bagi guru. Canggih. Nampak. Guru. Jangan guru. Saya pun tak empat dah. Saya follow ni je. Next. Okey, jom kita nak gerak. Dah penat, mata dah mengantuk, rabak. Dah sampai perhentian Ajil. Tunggu kawan 45 minit lah kot. Lepas tu kat perhentian ni kita sapedek dulu, solat, buang-buang apa yang patut. Lepas ni kita sambung. Kita tunggulah kawan kita. Semua muka ni sangap ni, mengantuk, penat, tak cukup tidur. Men, tapi ada satu muka yang sangat throttle. Mana? Tengok. Mana? Tengok. Itu. Alhamdulillah, kawan kita sampai 2 jam. Yang penting hadir. Tak macam Don. Kau tengok Apek ketawa. Tengok tu Apek. Podium pun sampai. Alamak. Tak boleh kata apa lah. Kita nak gerak. Jom. Tomorrow. Dah sampai. Homestay. Aduh, aku nak tunjuk semua tangga baju. Aduh, tak jadi nak tunjuk lah. Tapi okey lah. Tu dia. Tu dapur. 3:28 AM. Alhamdulillah dah sampai hotel. Aku tumpang motor je tadi kat homestay tu. Okay, dah tak larat. Besok kita sambung Day 2. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Hari Sabtu hari ni. Oi, tepi laut. Hotel yang aku menginap tahun ni RZ member. Nanti aku tunjukkan. Tu nama je. Nampak tak korang? Primula Beach Hotel. Ni view. Memang cun lah. Memang terbaik. Dengar tak korang? Bisik serapan dia orang ni, geng RZ ni. Hari kedua. Okey, kita pergi sarapan dulu kat kedai. Jom. One, two, three, pakak kita mari ganu. 1, 2, 3, ramai-ramai kita serbu. 1, 2, 3, ganti kita takkan jemu.
One, two, three, negeri Terengganu memang padu. Semua tiga pakat kita mari ganu. Semua tiga ramai-ramai kita serbu. Semua tiga ganti kita takkan jemu. Sedua, tiga, negeri Terengganu memang padu. Amber bawa family ronda Ganu sana sini. Amber naik motor tengok kanan tengok kiri. Macam biasa, Lalu setiap batu tahun buruk kalau nampak pergi comel pemandangan. Ramainya orang duk lepak-lepak tepi jalan. Singgah pasal payah cari periuk belanga. Macam-macam barang tembaga batik pun ada. Jiwa dulu, Pokoknya Amber jiwa. jadi anak Terengganu. Negeri Darul Imam sungguh makmur dan juga maju. One, two, three, pakat kita mari ganu. One, two, three, ramai-ramai kita serbu. One, two, three, ganti kita takkan jemu. One, two, three, negeri Terengganu memang padu. Negeri Terengganu kaya dengan berbagai budaya. Ramah lagi mesra sifat setiap rakyatnya. Betapa indahnya oh negeri Terengganuku. Hati damai tenang, riang dan senang selalu. Kalau kita lapar boleh terang nasi dagang. Di kampung atas tu memang semua ramai orang. Kepuk lekor sata oh sungguh menyelerakan. Buat perut orang ramai jadi kehok kenyang. Semua tiga pakat kita mari ganu. Semua tiga ramai-ramai kita serbu. Semua tiga ganti kita takkan jemu. Semua tiga negeri Terengganu memang padu. Panyung tempat pekel. Alhamdulillah selesai sesi beli jiwa. Panas. Nampak terik dia. Okey. Nak pergi homestay. Dia pun nak gerak tu. Okey. Jom. Jalan jam dah ni. Jom kita pergi homestay tu. Takut dia orang dah gerak ni. Tak ada dah kita pergi event. Okey. Let's go. Aku dah sampai rumah homestay. Homestay kawan. Masing-masing repair. Repair motor. Macam nampak lah. Macam siapa tu Lantoda. Kan? Salam sekali. Cheers. Nampak? Tuan rumah. Kata-kata semangat Syuk sikit. Selamat berjaya. Aku tak tahulah, cuaca tadi mendung, tiba-tiba cerah. Tak tahu pasal apa. Kot, patutlah cerah balik, menggelip-gelip berkilat. Oh my god. Wow. Orang nak hebat ke apa ke, biar lantar dia. Saya tetap follow komen. Okey, ngam. Macam mana pun saya takkan tinggal komen. Jadi Masya lah belakang Kita jadi Masya. Okey, ngam. Tengokkan aja dah, tunggu je. Saya takkan tinggal komen. Komen jangan risau. Ini bukan makan tengah hari Ini bukan makan tengah hari. Ni ngombe-ngombe petang. Nyambil-nyambil lah. Macam budak-budak petang ambil. Maggi pun jadilah. Jauh je kata apa Kang makan petang? Ngombe ke medang. Macam tu lah. Ni bukan makan tengah hari. Mari kita. Sambil-sambil isi masa lapar petang-petang ni. Hujan kat luar hujan. Lepas hujan kena Maggi ni. Alamak, nak lerka. Nice. Tahun ni memang event kita orang tak masuk lah. Penat satu pukul 12 malam sampai homestay. Bantai semua tidur, tak larat. Lepas tu pagi pergi beli spare part, repair sampai ke petang ni lah. Sekarang 6.45 sekarang. 6.5 hours later. Ni pukul 8 suku kita keluar nak ambil gambar kejap. Mana-mana lah kita buat kenangan. Ya. Lepas tu kita pergi makan, balik tengok beberapa. A few moments later. Suasana ya, bingit lagi suasana. Kita orang dah sampai Lintang Komandan malam. Tapi event semua dah habis dah. Adalah dia orang lepak-lepak.
Okey. Mano dapat tangkap penyu. Mano dapat tangkap penyu. Alhamdulillah kita dah sampai kat Jabatan Angkat. Ambil gambar awak kenangan. So motor berdiri sama macam-macam lah. Lepas tu kita nak gerak pergi makan. Lapar dah aku ni, dah tak tahan dah. Aduh, okey. Jom kita pergi makan lah. A few minutes later. Okey, kita dah sampai kedai makan malam pukul 11.30. Tu kedai dia. Tom Yum Seafood. Semua dah kumpul kat sini. Lapar masing-masing. Lepas ni kita balik homestay. Lepas tu kita tidur lah. Aku pun dah mengantuk. Aku nak balik hotel lagi, hantar motor dulu. Okey, jom kita tunggu makan malam. Day 3. Alhamdulillah, hari ketiga, hari Ahad. Okey, kami dah siap-siap semua. Makan barang, packing. Nak turun, nak pergi cari sarapan dulu. Aku dengan family aku lah. Lepas sarapan, terus pergi ke homestay, ambil motor. Terus luncur balik ke Kuala Selangor. Alright, jom. Alhamdulillah, aku dah sampai ni. Tu rasa nasi kerabu. Jom pagi ni pada saya. Jom kita sepenuh padu-padu ni. Gabung. Kata abang bujang, rupanya abang temberang. Siang malam asyik hilang. Makan pun dah kenyang. Sarapan tadi kat apa mana ni tadi? Tu rasa nasi kerabu. Mesti mencari pokok rasa yang medium ke, yang kering ke, yang keping ke, macam-macam kirim ni. Tiap-tiap tahu kena pergi je mesti kena punya. Hey. Okey, kita dah sampai kat mana ni? Kampung Losong. Keropok gemuk Pasar Payang. Orang kata kat sini semua je boleh pergi mana-mana kedai tepi jalan yang padu. Jom kita pilih. Tu dia. Macam ada boleh pilih. Okey, Alhamdulillah 3 je. Ini punya banyaknya. Sabar aja, Bu. Sabar aja ya? Ya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Wih, penuh babe. Nampak belakang Jom. One eternity later. Dah, ini hari ketiga lah. Penat rezek member kemas apa semua. Jam 11.30 pagi. Lewat sikit lah. Sapu dah siap dah dalam bersih. Tu dia. Dah siap kemas. Nak gerak balik lah. Kita berhenti kat Petron ni, isi minyak full tank. Sebelum masuk tol Kuala Terengganu lah. Lepas ni kita terus straight, nak try sampai ke Bangka kalau dapat. Kalau tak dapat, kita isi minyak tepi jalan. Ni semua dah ready lah sini. Dah parking. A few moments later.
dah sampai perhentian sekolah Ajin. Tunggu four wheel. Tadi jalan jam nak masuk ke Tol Kuala Terengganu tu jam. Kita tunggu dia. Ini sembang je. Follow belakang. Dia dah sampai. Wajak. Naik slow. Okey. Tadi nak time machine. Okey, baik. Wajar Jepang ya. Wajar dia panas lagi. Foto aku. Pelak. Terbakar. Maafkan saya. Kenapa tu? Terpatah. Made in Japan tu. Made in Japan patah bila. Kita orang berhenti kat intan sebelah. Hijal. Isi tong minyak. Tadi tak bangga tak dapat isi lah. Penuhnya padat. Berhenti kat sini pakai tong minyak. Kau berapa kak? Berapa jam? 4-6 minit petang baru sampai Kijal. Bahagian Kijal. Tengah malam sampai Kuala. Kita habiskan minyak terus dalam tong. Lepas ni kita susu keluar cenih. Kita cari minyak kat situ. Kita isi sekali full tank semua. Kita tak masuk marker lah. Kita tak masuk perasing lah, terus je. Sekarang kita berhenti di Shell susu keluar cenih. Kita lepak sini, makan-makan yang hotel-hotel apa yang ada, beli air mineral, untuk pergi toilet, pergi sekolah, jamak. Lepas ni nak pergi makan jap lah. Aku dengar Mak Noh jadi artis lah hari ni. Ramai orang kenal lah. Sebab dia follow YP. Wait a minute. Who are you? Kasih peace sikit no, kasih peace sikit. Masalahnya orang nak ambil gambar dia tu kan. Dia boleh buat tak tahu dulu tu. Cakap kau orang. Itu belum jadi artis lah, sombong lah. A few minutes later. Kita berhenti kat Shell Taman Seri Jaya. Isi minyak tu. Kita dah kejap. Kita terus gerak lah. Okay, kita lepas isi minyak. Dia nak relax dulu, betul-betul kat pinggang. Nampak ni lah. Wah, jumpa kawan kampung, Pomen. Ya, Syawal. Anaknya, siapa nama? Ais. Alhamdulillah, jumpa juga kat sini. Ni kita nak gerak ni, lepas isi minyak ni, lepak sekejap, tegangkan urat, tarik pinggang sikit. Okay, kita nak gerak terus ke hentian sebelah Lancang. Okay, jom. Aku sampai kat susu keluar hentian Lancang. Amy Pangan dia nak beraksi pula. Aku dengan anak aku naik 4 wheel. Bawa 4 wheel pula, tugas bawa 4 wheel. Okay ni aku 2 biji dengan anak aku dah naik, dah siap. Ni terpaksa lah nak buat macam mana. Layankan aje lah kawan-kawan. Masing-masing tengah isi minyak. Tong habiskan. Nak kasih Chan, rugi. Dah pakai budi banyak dah ni. Ni toke minyak. Motor viral ni. Motor FYP. Ramai orang tak kat kampung dengan dia lah. Men, mana-mana Jipang ah. Mana-mana Jipang ada lah. Berdosa, mana-mana rancang. Jipang tak boleh pencen awal. Okay, kita dah sampai kat RNR Kundang. Ni kawan-kawan ni nak balik Puncak Alam. Nak pisah lah. Akan datang kita jumpa lagi lah Kita ride sama-sama tahun depan. Kita ride sama-sama insyaAllah. Tetapi tiada sangka ku tahu bintang menunggu, namun apa dayaku, ku hanya mampu meratap di dalam matapan sayu.
3:28 a.m. Alhamdulillah kita dah sampai Kuala Selangor. Alhamdulillah pukul 3.30 pagi. Tu dia. Oyak mata. Tinggalkan kita. Mana? Siapa? Motor dah elok, mentang-mentang saya naik double, dia tinggalkan. Oh, tak Man, betul saya nak lah. kejar yang tu, RR tu. Nasib Dia kan RR kata main seorang ke? Tak dapat tu. Nasib baik kita bagi Chan lah dia layan. Esok Amir pasang. Alhamdulillah aku dah sampai rumah pukul 5 pagi. Tak boleh cakap kuat-kuat pasal jiran-jiran kan dengar aku membebel pagi-pagi buta ni Kang. Menunggu waktu subuh. Ini kalau aku tidur ni Kang, memang terlajak punya lah. Kesempatan ini aku ucapkan terima kasih lah kepada kawan-kawan aku yang sama-sama tolong susah dan senang semasa pergi dan balik. Owner homestay kat Terengganu tu, Wan Ganu. Terbaik. Tidak lupa juga kepada seluruh rakyat Terengganu. Korang memang best. Memang terbaik. Awesome. Semua ada. Melerka. Kami sebagai tetamu yang jauh, yang dekat, macam-macam. Aku sebenarnya kepala dah steam ni, mengantuk nak tidur. Aku tahan je. Kita jumpa akan datang insya-Allah pada RZ member akan datang 9.0. Sampai jumpa lagi. Jom.